Kau. Kau enggak. Aku cakap benda betul kau main. Kau enggak. Ya Allah, aku tengah typing kot. Cakap benda mana kau cakap. Kau tak panas kan kau Airin. Main banyak, main banyak. Kau main banyak. Kau main banyak kan? Ryan Towing ke sebelah tu? Kau main banyak. Aku tengah typing. Kau main banyak. Lagi? B B? A A? B Oh, gambar siapa kat iPad kat belakang tu? Kakak. Oh, kakak. Main budak dia Apa yang aku main-main? Okay, salam kakak kau, panggil kakak boleh? Kakak aku boleh? Bagi kakak aku. Ejah kakak aku boleh? Manalah aku tahu, kau try lah je. Ejah lah kak kau kat aku. Macam mana aku nak bagi? Aku Kau pun tak tahu cakap dia. je, rakyat SK salam. Ryan SK Salam. Kau check lah dia. Dia ada. Apa nama TikTok dia bagi sini? Apa nama TikTok dia? Eh. Apa ID dia? E Sekejap. HEY A IT IT SLE. Headslin. Ni. Jangan follow, jangan ramai-ramai follow. Nanti dia bising, dia marah aku. Assalamualaikum bos. Jom set by one. Dah. Habislah, nanti dia mesti marah aku punya. Dah ajak dia by one. Lepak ya. Kau cek kakak aku ke? Bukan aku ejak kat kau. Aku ajak dia by one, salah ke? Tak ada pun. Asal kau nak stok kakak kau lah. Akak Mai 1, 2, 3, 4. Nak main ke? Kau nak Dah off kau dah? daripada tadi duk nak main kau duk hack kakak kau lah apalah telefon Okay, kau okay. lah. Satu game lah. Punishment apa? Mana boleh satu game? Dia kena ada 2 game. Maksudnya kau menang 1, aku menang 1. Ada yang ketiga. Kalau kau menang 2, tak ada yang ketiga. Oh. Kalau satu game je tak boleh? Satu game je. Itu aku dah biasa kena dah. Bukan trik kau je. Trik orang lain pun aku biasa kena. Kenakan aku. Kena aku skrip yang pertama. Tak ada. Kau menang. Sebab aku tahu kau boleh menang lah. Aku cakap satu game je. Aku percaya kau boleh menang. Asal aku percaya aku boleh menang? Aku percaya kau boleh menang. Sebab aku tak rasa siapa. Kau tahu mana kau tak ada siapa-siapa? Sebab aku tak macam kau. Kau tahu tak? Kau nak dapatkan viewers yang setinggi 8,000. Kau ingat mudah ke? Jemeng. Sebab ada kau je Ryan. Kalau tak ada aku tadi kau 5,000. Sebab ada Fana. Sebab ada Fana pula. Lepas tu kat mana kepercayaan diri kau kat terhadap kau? Aku tak percaya. Tak tahu. Tak percaya. Kau tak percaya diri kau? Kau tak trust pada diri kau? Aku tak ada apa-apa. Lepas tu kau percaya bila mana kau menang je?
Kau tahu kita nak naik tangga pun nak sampai ke puncak, kita kena satu langkah. Tak ada benda yang mudah je, Meng. Tak ada benda yang kau nak terus dapat je, Meng. Kau ingat hidup ni apa? Apa yang kau minta dapat, apa yang kau minta dapat. Kalau macam itu bukan hidup, itu syurga je, Meng. Kau kena ingat tu je, Meng. Orang nak jadi macam kau je, Meng. Orang nak view yang macam kau je, Meng. Tapi kau pernah fikir tak? Tuhan dah bagi dah kau view tu. Tapi kenapa kau tak percaya ke benda tu? Berapa ramai founder yang nak view macam kau. Jemeng sudah, jangan ajak aku lawan. Jemeng, founder orang-orang meniaga, Jemeng, nak view yang ribu-ribu, Jemeng. Dia orang kena tembak iklan. Kau tahu iklan ads dekat TikTok ni berpuluh ribu dia orang keluarkan, Jemeng. Memang kata bersyukur, Jemeng. Betul weh, aku lah 10 orang ke bawah. Jemeng, kau nampak Jemeng? Kau tak reti bersyukur lah, Jemeng. Jemeng, kau kira bersyukur live view 12,000, Jemeng. Aku live dulu 10 orang pun tak sampai, Jemeng. 3 tahun, Jemeng. Aku main pokok pisang, aku main kolam bapak aku, Jemeng. Aku menari macam orang bangang, Jemeng. Engkau bersyukur setahun pun kau tak sampai. Kau dah memulai view banyak, Jemeng. Apa bang? Dia tak bersyukur. Jemeng, sebab tu Jemeng, bila Tuhan dah bagi benda tu, Jemeng, kau jangan selalu pandang ke atas, Jemeng. Kalau macam aku jadi macam kau, mungkin aku akan pandang Wan Kadir. Oh, dia ada view 20,000, aku baru ada 8,000. Jadi niat tak bersyukur, Jemeng. Jemeng, macam mana naik, Jemeng? Pandang ke bawah, Jemeng. Jemeng, mungkin kau nampak daripada segi gift je, Jemeng, duit. Jemeng, aku bagi tahu kau, Jemeng, nanti founder akan contact kau. Bismillahirrahmanirrahim. Founder akan contact kau, Jemeng. Kau percaya cakap aku, Jemeng. Orang akan kontrak produk dengan kau, Jemeng. Kau akan jadi host live, Jemeng. Rate engkau kalau view 5,000, rate engkau bukan 1,000, 2,000, Jemeng. Aku bagi tahu kau. Rate engkau dah lebih pada 3, 4,000, Jemeng. Aku dah lalui benda tu, Jemeng. Aku boleh nangis ke? Kau nangis je, Jemeng. Tapi layak ke aku? Jemeng, Tuhan dah ciptakan sebaik-baik manusia, Jemeng. Kau guna ke tak peluang tu, Jemeng? Kau jangan menyesal di kemudian hari, Jemeng. Aku, Tuhan bagi peluang yang kedua, Jemeng. Aku pernah rasa peluang yang pertama, Jemeng. Aku tak gunakan sehabis baik. Jemeng, kalau kau kecewa dengan diri kau, bukan kau je kecewa, Jemeng. Kau kena ingat, kau ada hati yang besar. Orang yang besar di rumah, mak dengan ayah kau, Jemeng. Itu tugas kau yang pertama sebagai anak. Kena banggakan dia orang berdua. Jemeng, jangan nampak duit daripada segi gift je, Jemeng. It's one day, Jemeng, kau ada viewers, kau ada pengaruh, Jemeng. Kau boleh keluarkan produk, Jemeng. Kau jangan nampak benda tu gift je, Jemeng. Kau live dengan aku, kau dapat crowd aku. Kau live dengan Acap, kau dapat crowd Acap. Kau live dengan Fana. Benda tu berkembang, Jemeng. Kau tak percaya cakap aku, Jemeng, kau teruskan dengan apa yang kau buat, Jemeng. Aku dah lalui fasa kau, Jemeng. Sekarang ni, Jemeng, kau tahu tak? Abang Zakaria, terima kasih. Jemeng, kau kena fikir satu je, Jemeng. Keluarga kau susah, engkau susah, siapa nak tolong, Jemeng? Orang yang cakap kat engkau, orang yang kata-kata kat engkau, orang yang condemn kau, orang tu gelak kat engkau, dia tak tolong kau, Jemeng. Yang akan tolong kita, Jemeng, diri kita sendiri, Jemeng. Diri kita, Jemeng. Orang akan hina di saat kau nak baru bermula, Jemeng. Tapi bila mana kau dah sukses, Jemeng, orang dah mula tanya macam mana kau buat. Tak semua manusia, Jemeng, dia nak tengok progress kau. Dia nak tanya apa plan kau. Tapi bila mana kau dah buktikan yang kau dah berjaya, Jemeng, kau pasti akan ditanya orang macam mana progress kau. Kau bercakap kat aku, Jemeng, kau dah gagal yang kali pertama, Jemeng. Kali kedua tak kau nak gagal lagi, Jemeng.
Jemeng, berapa yang kita dapat, macam mana Tuhan kita bagi Jemeng. Kau kena ingat rezeki tu bukan datang daripada segi duit saja Jemeng. Mak ayah kau sihat, adik-beradik kau sihat, tak ada berlaku apa-apa, itu pun rezeki Jemeng. Kawan-kawan kau baik, sekeliling kau pun kau satu rezeki Jemeng. Orang nak meletup dekat TikTok ni kejap je Jemeng. Buat benda bodoh pun meletup Jemeng. Tapi macam mana nak maintain Jemeng? Kau tak payah tengok aku, kau tengok Acap. Dah 16 tahun Jemeng. 16 tahun dia live. Macam mana? How tu kita nak buat jadi macam dia? Dalam masa kau rapat dengan Acap, kau jangan pernah kau jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Kau cuba tanya Acap, Acap macam mana? Awak kekalkan maintain macam ni Cap. Kalau kau perasan Acap tak terus fikir tau. Dia terus berbual. Betul tak? So itu adalah strategi dia. Tak semua orang kongsi strategi ni. Tapi tak apalah, aku bagilah benda ni kat korang semua. Nak kekalkan, bukan soal agensi ke dan sebagainya tau. Tapi macam mana kau nak kekalkan kau sentiasa relevan. Nanti takkan kau nak jadi macam dulu Jemeng. Kau dah live 3-4 ribu view dulu kan. Lepas tu orang tanya mana Irene yang dulu, Suseng yang dulu. Suseng Member aku. Memang kau. Tapi tak apa Jemeng. If kau berminat, buatlah betul-betul. Kalau kau rasa benda ni memain bagi kau, ikut kau. Tapi aku dah rasa perjalanan ni, so why not aku kongsi benda ni. Benda-benda baik ni aku kongsi je. Sebab mungkin orang akan cakap macam ni tau. If one day lah Jemeng, orang akan cakap macam ni Jemeng. Oh, beli pakai duit gift. Oh, beli pakai duit orang bagi, mengemis zaman moden. Tapi orang tak tahu macam mana how to convert. Macam mana nak convert duit daripada kita live ni. Bukan daripada segi gift je Jemeng. Banyak benda Jemeng. Sabar Iman. Tak. Ada orang tanya siapa Irene. Irene member dia. Sebab bagi aku sayang Sayang Dul, kau dapat view banyak weh. Jom beli buku kat Ryan Bukan buku lah. Dia lebih kepada apa yang saya lalui guys. Macam mana nak convert? Okay, kalau kau tanya aku macam mana nak convert, kalau dia ada view 8,000, dia jual satu barang yang memberikan manfaat kepada orang, kau rasa orang tak beli ke? Beli. Abang kakak, berapa ramai founder yang nak ambil dia sebagai live host? Tak boleh buat duit ke? Kita tak boleh letak harga diri kita ke? Itu ada orang chat. Tapi aku tak tahu nak letak harga apa. Kalau kau tak tahu nak letak harga berapa, orang yang paling tepat kau dah tanya dah, kau tanya CS. Kalau kau tanya aku pun boleh. Ada 2 orang tanya aku pasal video. Dia nak kau nampak? Tu rezeki masuk kan? Go je. Kalau kau rasa kau nak letak 1,000, 2,000, it's about harga diri kau. Kau rasa macam mana kau susah nak buat view macam mana? Peluang takkan datang banyak kali Jemeng. Jangan lambat. Time kau boleh buat duit, kau buat je. Sebab habis mampu kau buat. Okay? Terima kasih Abang Ryan sebab bagi saya sedar. Bagi saya Bukan. Dia macam ni bagi saya rasa berani nak tempuh sendiri. Sebab kalau bukan, saya memang pemalu. Saya memang pemalu. Kalau awal-awal tu kenapa saya suruh Abang Acap punya editor delete tu, sebab saya malu. Saya malu. Tapi saya tak sangka benda ni boleh buat duit. Boleh happy ke orang. Boleh tolong orang. Jadi kau buat je. Tapi mungkin kau akan sedar bila mana peluang tu dah tamat tempoh. Sebab aku dah rasa dah. Aku tak guna bila dah kau kata dah basi dah tak dah bosan. Aku rasa pemalu sebenarnya je Meng. Tapi aku buang malu tu. Kalau kau tanya aku, kalau kau throwback 3-5 tahun lepas, malu tak malu jadi seorang Ryan? Malu.
Tapi kenapa kau nak menyerah pada awalnya? Tapi malu-malu pun duit masuk. Orang kenal. Okay. Kalau kau tanya aku Jemeng, aku minat bisnes. Terus dong. Aku minat bisnes, okay? Aku minat bisnes. Aku sangat minat bisnes. Dan mak aku pun berniaga kedai makan. Dan sekarang dah tutup lah. Okay? Okay. Sebab apa aku live? Kalau orang tanya, aku nak promote diri aku. Aku nak promote diri aku supaya orang kenal. Dan dalam masa aku promote diri aku nak simpan duit. Supaya aku boleh keluarkan produk. Aku live 5 tahun. So pada tahun ke-6 baru aku keluarkan produk. Self branding, yes. Malu Dul. Tapi aku rasa kau boleh lah Jemeng. Engkau ada potensi tau untuk menyela. Dan aku rasa bakat kau tak keluar lagi semua. So bagi aku, macam aku nampak member aku ni Juling Wan Kadir tu, aku nampak dia ada peluang dia tu. Sebab aku pun diberikan nasihat oleh orang-orang juga. Kenapa aku nak kedekutkan ilmu tu? Aku Ustaz Ahmad yang guide aku, Jordan Boy. Kau tahu Ustaz Ahmad Bemat tu? Ahmad Bemat? Bemat Ustaz Ahmad tu. Yang korang sumbang tu? Yang ni lah Ustaz Bemat yang kahwin dengan Pak Mat Western tu. Tahu. Nanti kau tengok dia. Tu sebaik-baik manusia bagusnya Tuhan kirimkan untuk aku tu. Dia nampak aku ada potensi tu. Dia yang tolak aku berniaga kau tahu. Aku tak percaya diri aku. Dia yang suruh aku percayakan diri aku. Dia turunkan ilmu kat kau. Dan kau turunkan ilmu kat orang lain. Iyalah, ilmu kau boleh buat mati. Benda-benda yang kita tahu tak boleh buat mati je, Meng. So benda tu, kalau dia treat aku macam tu, why not aku buat ke orang lain macam tu? Satu kejayaan dia berjaya juga untuk aku. So aku nampak kau teruskan lah. Okay?